This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang daripada Sirah Subah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Okey, dah bersedia anak-anak Dah bersedia. Okey. Ada daripada Al-Hijrah. Okey. So, sebelum kita mulakan webinar, okey, ataupun bengkel, okey, menjawab soalan UPKK menggunakan buku soalan bukan soalan biasa-biasa UPKK. Ini adalah 4 set soalan. Okey, kita mulakannya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fi kulli imtihan, khususan fi UPKK fi din fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Awak boleh tengok, okey? Siapa yang dah ada buku ni, tolong buka buku ni lah. Siapa yang tak ada, siapa yang berminat, dia boleh beli buku ni. Okey, buku ni adalah buku Ustaz guna. Okey, siapa yang tak ada tak apa. Siapa yang rasa berminat untuk beli buku ni, okey, promosi untuk kamu semua, untuk siapa sahaja yang siapa yang rasa berminat untuk beli buku bukan soalan biasa-biasa UPKK. Okey, ada 4 set soalan. Okey, harga dia Ustaz dah bagi tahu. Okey, harga dia RM37. Okey, RM37. RM RM37. Nak beli kat mana nanti cakap dekat mak awak. Okey, nanti bagi tahu dekat Ustazah Alia, isteri Ustaz. Nanti dia akan post, okey, dekat nanti kami akan post dekat rumah kamu. Okey, harga RM37 termasuk postage. Okey, kita tangguh sekali dengan postage. Okey, awak cakap je, nanti Ustazah Alia akan hantar buku ni. Asal dia adalah RM42. Okey, asal dia RM42. Okey, harga dia sebenar adalah RM42, tapi dipotong, okey, dipotong jadi berapa? Potong RM5, diskaun jadi RM37 termasuk postage. Maksudnya bila awak beli, okey, nanti akan ada, nanti Ustazah Alia akan post, okey, dekat mana? Dekat rumah kamu. Okey, so siapa yang tak ada, okey, boleh tengok, tak ada masalah. Awak boleh tengok dekat skrin. Ustaz akan mengajar menggunakan apa? Menggunakan buku bukan soalan biasa-biasa UPKK, ujian penilaian kelas kafar. Dalam buku ni ada apa Ustaz? Dalam buku ni Ustaz sebagai penulis, okey, Ustaz Saleh sebagai penyemak, okey, Ustaz yang semuanya Ustaz design untuk buku ni dan Ustaz yang sendiri buat soalannya. Okey, set soalan dan awak boleh terus bila awak nampak kat situ set soalan pertama. Contoh, set soalan pertama awak boleh masukkan, okey, awak dah dapat nombor kad pengenalan dan nombor angka giliran awak. Okey, kalau tak ada, minta dengan sekolah kamu buat. Awak dah kena berlatih nombor kad pengenalan kamu berapa, angka giliran kamu berapa. So, awak dah nampak kat situ. So, awak boleh apa? Boleh tahu cara nak menjawab soalan. Saya 48. Okey. Okey, awak kena tahulah berapa nombor angka giliran kamu. Jangan tulis 23 je, kena adalah apa yang kat depan tu huruf dia. Okey. Okey, so awak kena tahu. So nanti awak boleh semak sendiri. Okey, jangan buka kertas soalan sehingga diberitahu. Okey, tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak disediakan. Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B, C dan D. Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Dia cakap dah, awak dikehendaki menjawab semua soalan dalam tulisan Jawi. So automatik awak kena tulis dalam tulisan Jawi. Okey, jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. So markah dia berapa Ustaz?
Okey, bahagian A 10 markah, B 10 markah, C 30 markah dan D 20 markah. Keseluruhannya 70 markah. Contoh awak dapat 50 markah per 70 markah kali dengan 100. Baru dapat markah dia berapa. Okey, Ustaz, kalau saya dapat 70, awak dapatlah 70 per 70 kali 100. Maksudnya markah awak adalah 100 per 100. Betul semua. Boleh? Jelas? So, itu adalah cara awak nak dapatkan markah awak. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, bahagian A untuk subjek akidah. Kenapa 100 pula? Nak dapatkan 100 tu lah. Macam mana nak dapatkan markah awak 100? So, semua 70. Tapi, macam mana awak nak dapatkan 100 tu, awak kena bahagikan. Yes, kalau awak jawab dalam rumi, jawapan awak salah. Kecuali dia minta untuk rumikan. Kalau dia minta rumikan, boleh. Tak ada masalah. Okey, ni soalan mudah. Okey, ni macam soalan tahun lepas. Okey, suaikan alif dengan ba. Awak tengok dah ciptaan Allah. Mana ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Okey, rekaan manusia. Rekaan manusia. Okey, ciptaan Allah. Dan ni pun ciptaan Allah. Kalau awak cakap kat sini, awak akan dapat berapa? 5/5 markah. Yang lain Ustaz rasa yang ini pun senang. Okey, contoh kat sini. Okey, soalan pertama, qada bermaksud. Okey, ini soal tu ada soalan senang. Soalan tahun 1 dan tahun 2. Contoh kat sini kalau ada tanya qada, Ustaz apa maksud qada, apa maksud qadar? Yang mana mula dulu? Yang mana mula dulu? Ustaz dah pernah ajar kepada kamu yang mana mula dulu. Qada ke qadar? Okey, beriman. Okey, beriman kepada qada. Okay, ni besar ni. Ustaz kecilkan. Sebab awak nampak macam. Okay, sekejap. Okay, so awak tengok Ustaz tukar balik. Okay, so awak dah nampak kat situ. Beriman kepada qada dan qadar. So kat sini kalau awak nampak beriman, yang mana mula dulu? Yes, satu qada. Yang kedua adalah qadar. So, yang mana mula dulu? Qada dulu. Okey, ibarat. Okey, Ustaz, macam mana kalau saya tertukar, Ustaz? Awak takkan tertukar kalau awak ingat yang mana mula dulu? Qada mula dulu baru qadar, betul? Contoh awak pergi kantin. Okey, contoh satu, awak pergi kantin. Dekat kantin tu banyak makanan. Ada jual, contoh ada jual nasi, ada jual sausage, ada jual mi. Betul? Yang pertama, awak kena tentukan dulu ke awak terus makan? Yang pertama, anak-anak. Awak kena tentukan dulu apa yang awak nak makan ke ataupun awak terus makan apa yang awak nak? Awak kena tentukan dulu. Yes, itulah qada. Maksudnya, awak kena tentukan. Macam kita manusia, kita kena tentukan dulu. Betul? Barulah qadar. Qadar tu apa, Ustaz? Qadar tu barulah kita laksana. Barulah kita makan. Sama juga dengan qada dan qadar. Bagi Allah, qada itu adalah ketentuan. Bukan pelaksanaan. Maksudnya salah. Okey, awak kena tentukan dulu. Barulah awak makan. Macam tu juga qada adalah qada tu Allah tentukan. Tentukan kat mana, Ustaz? Allah tentukan dekat dalam perut ibu kita lagi. Okey, Allah tentukan kita kahwin dengan siapa. Contoh, okey, masa kecil lagi. Masa dalam perut dalam perut ibu kita lagi. Allah dah aturkan semuanya, dah tentukan kesemuanya. Yang qadar tu okey, apa yang berlaku. Okey, dah berlaku ke tak? Masa kita hidup, kita kahwin tak dengan orang tu? Yes. Contoh, kita mati bila? Okey, itu adalah pelaksanaan. Berlaku ke tak? Yes. Okey. Boleh? Jelas? Jelas? Okey. Yang selebihnya, Ustaz tinggalkan kepada kamu. Contoh kat sini. Antara, kalau kat sini. Okey. Dalil nakli di atas adalah sifat Allah berdiri dengan sendirinya. Awak dah tahu dah. Berdiri. Berdiri daripada perkataan kiaman. Okey. Kiaman. Okey. Kiaman tu apa? Kiaman adalah
berdiri. Itu adalah soalan-soalan yang mungkin akan ditanyakan dalam soalan sebenar. Ustaz yang lain Ustaz rasa itu mudah. Okey, kita pergi kepada contoh kat sini. Okey, soalan yang susah sikit. Okay, kalau awak tengok soalan pertama, wabil akhiratihum yuqinun, ialah dalil bagi, wabil akhiratihum yuqinun, dalil bagi apa? Wabil akhirah, kita tahu dah akhirah. Yang mana? Okey, soalan D sudah. Yes, soalan D sudah. Okey, tukar. Ustaz kena pergi cepat. Sebab banyak. Ustaz akan rangkumkan semua. Mana? Wala yaruddul qadra illa du'a. Ialah dalil galakan apa? Galakan berdoa. Sebab apa? Ada kata kunci doa. Sebab apa? Ini adalah jawapan yang kedua. Awak tulis balik. Berdoa. Ustaz, wabil akhiratihum yuqinun ni Ustaz yang mana? Kan akhirah. Akhirah ialah hari kiamat. Oh, tu adalah hari kiamat. Okay, so dapat jawapan ini, dapat 2 markah. Yang lain, Ustaz tinggalkan kepada kamu untuk jawab. Okay, awak banyak lagi. Okay, contoh soalan-soalan lain. Okay, kat sini. Okay, soalan untuk soalan subjektif. Nyatakan 2 cara nak mencintai Al-Quran. Dalam okay, siapa yang tuition dengan Ustaz, dia tahu siapa yang tuition dengan Ustaz. Okay, boleh komen dekat ruangan komen. Siapa yang tuition dengan Ustaz, dia tahu dah. Okay, tuition dengan Ustaz, dia tahu apakah 2 cara kita nak mencintai Al-Quran. So, Ustaz ada bagi kata kunci apa dia? Ba, fa, ik. Betul? Apa dia? Ba, fa, ik. Ba, fa, ik. Apa dia Ustaz cara nak mencintai Al-Quran? Ba, fa, ik. Ba, fa, ik. Ba, fa, ik. Ba tu apa? Baca. Macam mana kita tahu cara kita nak mencintai Al-Quran? Ialah membaca. Membaca pada setiap hari. So, awak akan dapat 2 markah. So, ada kata kunci dia ba, baca. Fa, faham. Okey, awak dah tahu kat sini faham. Amal. Ik, ikut. So, dia akan tahu ba, fa, ik. Baca, faham, amal, ikut. So, itu adalah kata kunci yang memudahkan kamu untuk menghafal. Contoh, amal. Mengamalkan. Okey, huraikan. Mengamalkan apa? Apa yang diperintahkan. Okey, itu adalah cara awak nak menjawab. Ustaz, kalau dalam nota slide ada tak Ustaz? Ada. Okey, kita pergi satu persatu. Dekat mana? Okey, nanti awak akan baca. Soalan dia, bila awak dah baca fahami dekat atas tu, awak boleh tengok balik, okey, dekat mana? Dekat soalan. Okey, soalan dalam nota yang awak dah baca, nota ringkas. Okey, ini adalah beramal dengan Al-Quran. Okey, membaca setiap hari, mengamal apa yang diperintahkan ataupun beramal dengan Al-Quran. Boleh? Tak ada masalah. Sebab apa? Awak boleh tengok balik. Siapa yang datang seminar Ustaz, dia boleh tengok balik rakaman. Okey, rakaman yang Ustaz buat. So, awak boleh tengok balik dan last sekali, awak datang ke kelas cara teknik menjawab soalan ini. Okey, pada bulan 11. Okey, sebelum periksa tu, Ustaz akan betul-betul ajarkan cara macam mana awak nak jawab kesemua dalam buku ini. Awak dah jawab dekat rumah, tugas awak lepas tu adalah, datang kita bincang sama-sama, kita buat kata kunci untuk mudah
awak ingat. Okey, kita pergi kepada subjek itu, subjek akidah. Itu adalah salah satu teknik. Okey, contoh kat sini. Tulis dua bahagian qada. Okey, Ustaz tak nak yang ini senang. Satu lagi soalan dekat ni adalah kat sini. Ni sama juga. Dia apa cakap? Tulis bahagian qada dan contoh berdasarkan gambar di atas. So, anda nampak? Tulis bahagian qada dan contoh. Alah, baru masuk kelas. Sabar. Okey. Okey. Awak kena kelas insya-Allah nanti. Habis tak tahu. Awak tengok kalau Ustaz dah habis semua, insya-Allah habislah kelas pada hari ini. Okey, tak payah tanya habis pukul berapa. Sebab apa? Sebab bergantung kepada Ustaz dah habis bincang soalan bersama kamu. Tulis bahagian qada dan contoh berdasarkan gambar di atas. Okey, apa? So, awak kena tahu apa dia? Apa kata kunci dia? Okey, siapa yang tuition dia tahu dah. La, bo, ram, ti. So, ada tahu dah? Tak tahu. La tu apa? La tu adalah mu'allaq. Ram tu adalah mubram. Bo tu apa Ustaz? Bo tu adalah boleh. Ti tu adalah tidak boleh berubah. Okey? Tidak boleh berubah. Seorang tahu la bo ram ti. La tu ada mu'allaq. Bo boleh berubah. Maksudnya yang mana? Mu'allaq ke ram ti. Tidak boleh berubah. Ram tu mubram. Tidak boleh berubah kematian dengan jodoh. Tu tak boleh berubah. Yang lain Ustaz? Yang lain boleh berubah. Mu'allaq. So awak kena tulis qada mu'allaq. Okey, mu'allaq boleh berubah. Contoh dia apa Ustaz? Yang boleh berubah. Dalam gambar ini. Apa dia? Kekayaan. Kekayaan. Okey, ataupun rezeki. Okey, paling tepat adalah rezeki. Sebab apa? Rezeki tu boleh berubah mengikut apa? Boleh berubah mengikut apa yang awak usahakan. Itu adalah kata kunci yang awak boleh ingat. Seterusnya kita pergi kepada ibadah. Okey, salah satu soalan ibadah. Okey, set soalan ibadah. Bukan sirah. Kita pergi pada sirah dulu. Itu kata kunci. Soalan mudah. Okey, Ustaz pergi kepada soalan yang okey, yang ini. Cara mudah untuk awak menjawab soalan. Sabar, bersarap nanti insya-Allah kita akan masukkan juga. Cuma kita pergi satu persatu. Okey, Ustaz pergi yang mudah je. Ustaz, tarikh saya lupa. Macam mana saya nak tahu tarikh tu macam mana Ustaz? So, awak kena ingat kata kunci dia adalah BUK 235 RSS. Ni adalah tarikh perang Badar. Betul? Uhud dan Khandaq. Apa dia? BUK 235 RSS. BUK 235 RSS. BUK 235 RSS. B itu apa Ustaz? Badar. U tu apa? Uhud. K itu apa? Khandaq. So awak dah nampak kat situ. Okay, B. Perang Badar berlaku pada 2 Hijrah. Perang Uhud berlaku 3 Hijrah. Perang Khandaq berlaku 5 Hijrah. R tu apa Ustaz? R tu adalah Ramadan. S tu apa? Perang Uhud berlaku dalam bulan Syawal. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Khandaq berlaku dalam bulan Syawal. So awak boleh nampak dah situ B. Perang Badar berlaku pada 2 Hijrah. Uhud berlaku pada 3 Hijrah. Dan Perang Khandaq berlaku pada 5 Hijrah. Dah dapat 3 markah dekat situ. Itu adalah contoh soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Ustaz tak tahu. Okey, kemungkinan ada juga soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Okey, lagi Ustaz. Soalan dia Ustaz. Okey, soalan yang mungkin. Okey, contoh dalam soalan-soalan yang mungkin akan keluar juga. Okey, yang ini. Yang ini tahun lepas keluar.
Nanti Ustaz akan bagi kata kunci. Yang ini pun ada kata kunci yang untuk memudahkan kamu untuk mengingat. Contoh soalan lain. Okey, kita pergi kepada soalan lain. Ustaz rasa soalan nombor 1. Sekejap. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, kat sini. Awak baca soalan. Kalau soalan dia macam ni, macam mana Ustaz cara nak menjawab? Khalid Al-Walid membunuh Abdullah bin Jabir dan menyerang tentera Islam dari belakang dalam perang Uhud. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah tugas Abdullah bin Jabir dalam perang Uhud? Yang ini dah belajar dalam tuition. Anak-anak, okey, siapa yang dah belajar dekat sekolah? Berdasarkan pernyataan di atas, Ustaz mohon awak komen dekat ruangan chat. Apa tugas Khalid Al-Walid? Okey, apa tugas Abdullah bin Jabir? Sekarang ni dia tanya siapa? Abdullah bin Jabir. Sekarang ni awak nampak Abdullah bin Jabir. Siapa Abdullah bin Jabir ni? Dalam perang Uhud. Okey, betul. Oh, dah terus jawab. Okey, betul. Tugas dia adalah apa dia? Dia adalah ketua pemanah. Betul? Betul. Ketua pemanah. Pemanah siapa? Ketua pemanah. Ketua bagi pasukan pemanah. Awak cakap ketua pasukan pemanah. Okey, dapat 2 markah. So, itu adalah soalan-soalan yang Ustaz just buat. Okey, tak tahu keluar ke tak. Okey. Pasukan pemanah. Kalau ada lagi soalan, kalau ditanya siapa Abdullah bin, okey, apakah faktor kekalahan tentera Islam dalam perang Uhud? Kalau dia cakap siapakah Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay tu siapa pula? Abdullah bin Jabir, ketua pasukan pemanah. Ustaz, kalau Abdullah bin Ubay, Ustaz, siapa Abdullah bin Ubay? Ketua orang munafik, betul. Okey, Muhammad An-Nafis. Okey, jawab. Ketua apa? Ketua pasukan pemanah. Okey, ketua munafik. Okey, ketua munafik. Kalau Abdullah bin Ubay. Ustaz, Abdullah bin Jabir, ketua pasukan pemanah. Apakah faktor kekalahan tentera Islam dalam peperangan Uhud? Kenapa? Apa faktor kekalahan? Kenapa orang Islam kalah dalam perang Uhud? Kenapa anak-anak? Okey, kenapa faktor kekalahan? Yang pertama adalah pasukan. Berapa orang? 40 orang pasukan. Pemanah turun untuk mengambil harta rampasan dia silap. Okey, rampas. Okey. Betul lah, rampasan perang. Rampasan, ni Ustaz buat cepat ni perang. Ustaz, bukan 50 Ustaz. Bukanlah, okey, 50 orang tu adalah semua pasukan pemanah. Boleh, ghanimah pun boleh. Betul. Okey. 50 orang asal dia, tapi yang turun berapa orang? Okey, 40 orang. Siapa yang tak turun Ustaz? Siapa yang tak turun? Termasuklah Abdullah bin Jabir. Beberapa kali Abdullah bin Jabir pesan, jangan turun. Tapi mereka turun juga. Okey, so mereka tak patuh kepada arahan ketua. Yang ada juga soalan yang akan tanya, nyatakan pengajaran yang terdapat dalam peperangan tersebut. Perang Uhud. So, awak boleh tahulah apa pengajaran awak boleh buat. Okey, awak boleh buat latihan soalan. Okey, pengajaran awak kena buat, kita hendaklah mematuhi arahan ketua. Pengajaran kena ada. Kita hendaklah. Kita janganlah. Okey, kena ada. Kita hendaklah mematuhi arahan ketua. Banyak lagi. Kita janganlah, apa dia? Kita janganlah tamak dengan harta dunia. Okey. Yang lain,
Yang lain Ustaz tinggalkan kepada kamu. Beli buku ni insya-Allah nanti kamu akan tahu. Okey, menyebabkan kekalahan. Yes, betul. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan adab. Soalan adab macam biasa, soalan mudah. Cuma Ustaz nak pergi kepada soalan soalan nanti. Kita pergi step by step. Okey, yang ini contoh. Ini macam mana awak nak buat? Pilih jawapan yang betul, bagi doa di bawah. Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. So awak dah tahu dekat sini, yang senang adalah Allahumma gfirli wali walidayya. Doa kepada kedua ibu bapa. So awak kena tahu, ini nombor 1. Okay, yang ini adalah list untuk doa-doa yang awak kena tahu. Okey, awak jawab, nanti awak jawab, insya-Allah kita akan bincangkan dalam apa, bengkel nanti. Okey. Contoh kat sini, Siti lewat yang pertama, soalan adab. Ustaz dah cakap dekat kamu macam mana cara nak jawab soalan adab anak-anak yang tuition. Yang tuition bersama Ustaz. Cepat anak-anak, macam mana cara nak jawab? Okey, macam mana cara nak jawab cara nak jawab soalan soalan adab. Kena ada apa? Yes, kena ada isi dan kena ada huraian. Betul. Ustaz dah ajarkan kena ada isi dan ada huraian. Okey, so siapa yang siapa yang Ustaz pergi kat sekolah dia untuk seminar pun, dia pun dah tahu. Betul. Dia ada apa? Dia ada isi dan dia ada huraian. Ustaz, mana kelas tambahan ni? Berapa? Oh, kelas tambahan dah habis dah. Okey, kelas tuition bersama Ustaz dah habis. Cuma kelas yang ini, last ni. Tu Ustaz cakap kelas ada 2 lagi. Okey, bulan 10 webinar ataupun seminar. Bulan 11 bengkel. Okey, awak masuk yang tu je. Okey, last dah ni. Sebab kelas tambahan, kelas tuition dah habis dah. Kelas tuition yang berbayar bersama Ustaz dah habis dah. Okey, sekarang ni apa dia? Sekarang ni awak just datang seminar dengan bengkel. Bengkel tu adalah bengkel menjawab soalan. Okey, esok dah tak ada dah. Esok dah tak ada, nanti kita akan adakan, apa dia? Kita akan adakan seminar pada 26 hari bulan 10 2025 hari Ahad nanti. Okay, awak datang ke seminar ini. InsyaAllah Ustaz akan terangkan dalam seminar pada 26 hari bulan 10 2025. Okey. So awak kena tahulah hari Ahad. Okey. So kalau soalan macam ni, dia kena ada isi dan huraian. Siti lewat datang ke masjid. Yang pertama, Siti lewat datang ke masjid dan bercakap ketika khatib menyampaikan khutbah. So awak kena tahu yang pertama adalah dia cakap jelaskan 2 adab yang sepatutnya dilakukan oleh Siti. Yang ni tidak beradab. So apa yang awak nak buat? Ustaz dia cakap dah, kena ada isi. Ustaz, datang awal. Ini adalah isi. Ustaz, kalau saya buat isi saja Ustaz. Kalau awak buat isi, awak akan dapat 0.5 markah sahaja. Yes. Datang awal ke masjid. Betul. Dapat? Okey, baru dapat huraian. Ni adalah huraian. Awak datang ke mana? Awak datang ke masjid. Lagi? Bercakap ketika khatib menyampaikan khutbah. Apa yang awak boleh lawan dia? Memberi apa? Memberi tumpuan. Memberi tumpuan. Ustaz, kalau tumpuan saja Ustaz, tumpuan awak akan dapat 0.5 markah. Memberi tumpuan kepada apa? Ketika khatib menyampaikan khutbah. Awak isi balik dekat sini baru dapat 2 markah. Sini okey, 0.5 markah lagi. Sini 0.5 markah. Sini 0.5 markah. 0.5 markah. Sini 1. Okey, sini pun 1. Jelas? Jelas? Okey, so cara dia adalah awak kena ada apa? Awak kena ada isi dan awak kena ada huraian soalan. Boleh? Jelas anak-anak? Jelas? Okey, itu adalah salah satu soalan. Okey, Ustaz tak nak bincang semua. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, seterusnya kita pergi kepada subjek yang
ketiga, yang keempat iaitu subjek jawi. Jawi tu Ustaz dah cakap, awak tak boleh ada sebarang kesalahan ejaan. Contoh kat sini, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Jawi kan keratan pantun bergaris. Ni silap ni. Okey, pantun yang bergaris di atas. Dia suruh jawikan keratan pantun yang bergaris di atas. Okey. So, tahu ambil. So, kena ingat ambil. Galah tolong jolokkan. Okey, dia suruh awak apa? Awak jawikan. So, kalau awak dah tahu kat situ, awak kena jawikan. Ini adalah soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Ada lagi soalan-soalan yang lagi susah. Dia suruh awak, okey, dia suruh awak tulis 2 perkataan kata ganda penuh daripada petikan di atas. Kalau soalan petikan, dia suruh awak tulis balik 2 perkataan kata ganda penuh. Mana kata ganda penuh dalam soalan ini? So, banyak kata ganda penuh. Kata kanak-kanak. Kata ganda penuh tu apa Ustaz? Dia penuh. Bila penuh, dia kena, yes, dalam petikan senang sangat. Ya, memanglah nampak senang Itu soalan senang. Ada juga soalan-soalan yang susah. Contoh dia. Contoh soalan susah. Okey, soalan yang susah sedikit. Saya tak cakap soalan tu susah banyak. Okey, dia sebenarnya tak susah. Tapi kalau awak tak bagi tumpuan betul-betul kepada soalan, kejap. Ni, contoh dia. Tulis 2 perkataan serapan bahasa Arab daripada petikan di atas. Okey, mana kata serapan bahasa Arab dalam ini. So, awak kena tahulah yang mana kata serapan bahasa Arab. Ada dalam tu. Mana kata serapan bahasa Arab? Ada yang mana? Mana? Baca lah ni. Baca. Pada minggu lepas kami mendapat berita. Okey, yang mana kata serapan bahasa Arab? Ada Ustaz. Nama boleh Ustaz? Nama tak boleh. Nama orang memang tak boleh. Cari yang mana? Payah tu. So, awak kena tahu. Menghadiri, betul? Hadir, satu. Baru satu. Menghadiri, betul? Nafas. Jiran. Okey, betul. Jiran. Lagi? Arwah. Okey, betul. So, awak kena tahulah. Okey, yang mana yang berkaitan dengan soalan-soalan yang mungkin akan keluar dalam soalan sebenar. Okey, awak cakap jawi mudah, betul? Okey, jawi mudah. Okey, kita pergi kepada bahasa Arab pula. Okey, kita tinggalkan jawi. Kita pergi kepada subjek bahasa Arab. Kalau awak tengok subjek bahasa Arab, contoh. Okey, Ustaz pergi kepada yang ini. Bahasa Arab tajuk waktu saya tak faham. Okey, nanti kita pergi satu persatu. Okey, satu kalau awak tengok kat sini, Ali Albab. Okey, Ustaz, macam mana saya nak tahu Ustaz? Ali Albab, macam mana saya nak buat soalan-soalan yang memang mungkin akan susah untuk saya jawab. Okey, Aliyun Albaba. Macam mana Ustaz? Ya jelisu, ya'khudhu ke, yashrobu ke, yaftahu. Macam mana awak nak tahu? Sebab itulah awak kena datang bengkel. Okey, dia cakap ba. Okey, so awak kena tahu soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Okey, ataupun okey, kita pergi kepada soalan-soalan yang jap, Ustaz pergi satu lagi soalan. Okey. Dah habis. Jap. Sekejap. Soalan tadi. Okey, yang ini. Kalau macam ni Ustaz, Ahmadu Alma. Okey. Yang tadi yaftahu. Okey, kita pergi yang inilah. Ahmad. Okey, yakulu, yashrobu. Okey, ada juga jim. Okey, Ustaz, kalau saya tak tahu Ustaz, kalau memanglah awak dah tahu. Tadi Ustaz semalam Ustaz dah
Semalam Ustaz ada putarkan apa? Yang ini, betul? Betul? Semalam Ustaz ada putarkan yang ini. Yang mana? Yang mana? Yang ini, betul? Yang ini. So ada kat sini. Jalasa duduk dahika ketawa, qara'a baca, kataba menulis, darasa belajar, kharaja keluar, dakhala masuk, akala makan, sami'a mendengar, nazara melihat, baka menangis, akhaza ambil, syariba minum, fataha buka, aghlaqa tutup, wada'a letak. Tak. Awak nampak kat situ apa dia? Awak dah nampak kat sini. So ada perkataan syariba. Syariba minum. So awak dah nampak kat situ, okey, apa dia yang awak kena tahu. Okey, so awak nampak kat situ syariba adalah minum. Ustaz, kan ada ya tu Ustaz? Yes, ada ya. Tetapi awak kena ingat ya tu adalah fi'il madi. So yang utama dia adalah syariba. Syariba tu apa Ustaz? Minum. Okey, yakulu Ustaz. Yakulu tu makan. Okey, so awak kena tahu. Okey, apa yang awak kena tahu. Okey, seterusnya as-sa'ah. Sekarang ni. Ya, untuk lelaki kan Ustaz? Yes, betul. So, as-sa'ah as-sabi'ah. So, orang nampak kat situ, as-sa'ah as-sabi'ah. So, sekarang ni dia cakap as-sa'ah as-sabi'ah. Tapi jarum dia duduk kat tengah, nombor 6, betul? Betul? Okey, sekarang ni 6. 6:40. Sekarang ni as-sabi'ah pukul berapa as-sabi'ah? As-sabi'ah pukul berapa? Ustaz tak tanya jawapan. Awak buat dulu. Okey, as-sabi'ah pukul berapa anak-anak? Okey, pukul 7. Ustaz, macam mana kita nak tahu as-sulusu Ustaz? As-sulusu. As-sulusu berapa minit? Anak-anak, as-sulusu berapa minit? 20 minit, yakin? Okey, as-sulusu. Okey, Ustaz ajarkan teknik yang mudah as-sulusu. As-sulusu, tengok depan anak-anak. Okey. As-sulusu daripada perkataan berapa? Salah satu. Ustaz, saya payah. Salah satu berapa? Anak-anak, salah satu berapa? Okey, 3. So, 1. Ustaz, 1/3. Yes. As-sulusu maksud dia 1/3. Ya ke Ustaz? Yes. Okey, 1 jam bersamaan berapa minit? 1 jam bersamaan berapa minit? 60 minit. So, awak dapat 1/3 kali dengan 60 minit. So, awak dah nampak kat situ pukul, okey, awak kena bahagikan 60 bahagi 3. 1, 2, 0. 1 kali 20 jadi 20 minit. Itu adalah asal dia. Itu asal matematik. Okey? Kalau awak payah, awak buat biasa. 60 bahagi 3. Sifir berapa? 6. Okey, 2. 0, 0. Okey, 0. So, letak 0. So, jawapan dia 20 minit. Sama juga. Itu adalah daripada minit yang awak kena tahu. Ustaz, illa apa maksud Ustaz? Illa maksud dia tolak. Illa maksud dia tolak. Ustaz, wow Ustaz. Wow maksud dia tambah. Ni ada wow ni kat sini. Wow maksud dia tambah. Okey? Boleh? Ustaz tak jadi matematik. Ustaz tak bukan guru matematik. Ustaz just ajar macam mana nak buat. Okey? So, awak kena tahu wow tu maksud dia tambah. Illa maksud dia tolak. Okey, tak ada masalah. Kalau awak nak keluar, tak ada masalah. Cuma siapa yang rasa dia nak stay, boleh stay lagi. Sebab Ustaz akan bincang sampai habis apa dalam buku ni. Ustaz nak bincangkan bersama kamu. Tak ada masalah. Okey? So, awak kena tengok pukul berapa? Pukul 7. Okey, awak dah tahu dah pukul 7. Macam mana kita nak tahu Ustaz? Pukul 7, awak kena tahu illa. Illa apa maksud? Tolak. Awak cakap bar tadi betul? Illa pukul 7, tolak. Illa maksud tolak. Okey, tolak 20 minit. So, awak kosong-kosong tak boleh nak pindah. Awak pindahkan jadi 6. Awak pindah 1 jam bersamaan 60 minit. 60 tolak 20 jadi 40. So, kat sini 6:40.
Betul? Betul? Yes, betul. 6.40. So sekarang ni 6.40. So jawapan dia betul. Ba. Kena ingat tolak tu ik. So jawapan dia adalah ila tu maksud dia tolak. Wow tu adalah maksud dia tambah. Jelas? Jelas tu jam antara teknik-teknik yang Ustaz akan ajar nanti dalam bengkel. Okay, Ustaz akan ajar satu persatu di dalam bengkel. Okay. Sama juga soalan-soalan yang macam ni. So, okay. Macam mana awak nak tahu soalan dia, Ustaz? Macam mana awak nak tahu teknik az-zaraf? Mana az-zaraf, mana huruful jar? Awak dah tahu huruful jar apa dia? Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Apa dia? Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Itu adalah huruful jar. Ustaz, zaraf Ustaz. Zaraf itu adalah yang awak kena hafal adalah apa dia? Amaha, tahba, fau'ad, khalba. Okey, awak dah tahu dah ini adalah amaha. Amaha, amama hadapan, tahta belakang. Silap, tahba. Okey, tahba adalah tahta bawah. Fau tu adalah fauqa, ad tu adalah atas. Khal tu apa? Khalfa adalah untuk, tu adalah belakang. So kena tahulah kat sini. Al-asadu. Al-asadu ni duduk kat mana? Okey, al-asadu dia duduk kat mana? Depan ke belakang pokok? So orang nampak lah. Okey, dia duduk depan pokok, betul? So hadapan apa dia? Amama. Amaha tu apa? Okey, al-asadu amama asyajarah. Betul? Singa depan pokok. Tak, kalau awak rasa awak nak keluar tak ada masalah. Ustaz tak paksa. Okey, ini adalah pembelajaran. Okey, Ustaz bagi ni untuk kamu. Okey, tak ada masalah. Siapa yang rasa dia nak keluar, jangan desak Ustaz untuk habislah. Sebab apa? Sebab Ustaz kena habiskan sedikit. Okey, habis maksudnya habislah. Kalau awak rasa tak boleh, awak boleh keluar, tak ada masalah. Awak takut, Ustaz tahu awak mengantuk ke apa ke. Siapa yang rasa dia nak stay, yang boleh stay dulu. Boleh anak-anak? Okey. So, sebab apa? Ustaz takut nanti awak tak faham. Ustaz pergi cepat semalam. Ada yang cakap, Ustaz saya tak faham apa yang Ustaz ajar. Sebab apa? Ustaz pergi cepat. Sebab tu Ustaz pergi lambat sikit hari ni. Untuk apa? Untuk awak faham teknik-teknik mudah. Contoh amaha, tahba, fau'ad, khalba. Okey, amaha, tahba, fau'ad, khalba. Amama, hadapan, ba, bawah. Fauqa, atas. Khalfa, belakang. Ini baru teknik mudah. Yang ini soalan macam ni keluar tahun lepas. Ramai yang tak boleh nak jawab sebab apa? Sebab dia tak tahu amama tu apa, khalfa tu apa, fauqa tu apa. So, bila Ustaz buat macam ni untuk memudahkan kamu menghafal dan mengingat. Kita habis pukul 9 suku insya-Allah. Okey, paling kurang kita akan habiskan pada 9 suku. Okey, boleh? Boleh anak-anak? Boleh? Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada subjek last sekali. Subjek last sekali untuk apa? Untuk subjek ibadah. Okey, ibadah ni, okey, Ustaz pergi contoh soalan yang okey, contoh soalan jap. Ustaz pergi soalan yang susah sedikit. Okey, last.
Okey, kalau soalan macam ni. Ahmad tidak membaca Al-Fatihah dalam menunaikan solat fardu zuhur. Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi di atas. Apakah hukum bagi soalan ini, anak-anak? Okey, salah satulah. Cepat, nyatakan hukum dan alasan. Kenapa tidak sah? Sah ke tak sah? Okey, alasan anda. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah, anak-anak? Yes, awak kena cakap satu persatu. Kerana membaca Al-Fatihah termasuk dalam rukun. Awak tak tahu nak bezakan antara rukun apa? Rukun solat fardu. Rukun solat fardu. Okey, Ustaz buat cepat. Yes. Awak kena cakap. Al-Fatihah termasuk dalam rukun solat fardu. Rukun tu maksud peraturan. Ada yang cakap apa tadi soalan? Ustaz tak sempat lagi soalan tadi. Okey, apa yang tadi? Macam mana nak bezakan? Ustaz tak sempat tadi. Macam mana nak bezakan? Ada tadi soalan. Ada soalan tadi. Ustaz tak sempat. Okey. Nak bezakan sunat ab'ad dengan sunat hay'atun. Okey. Macam mana nak bezakan? Apa beza dia? Okey, salah satu lagi adalah teknik yang Ustaz akan ajar nanti adalah hay'atun, ab'adun. So, awak kena tahu apa beza sunat hay'atun dengan ab'adun? Okey, beza dia adalah dekat belakang tu. Ta tu apa? Ta tu maksud dia tidak. Ta juga. Tidak perlu sujud sahwi kalau terlupa. Terlupa apa? Tidak kalau terlupa perbuatan tersebut ataupun bacaan tersebut. Okey? Boleh tak Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Kenapa tidak perlu sujud sahwi? Sebab hay'atun. Ta. Ab'adun kena sujud sahwi. Kalau dia apa? Dia terlupa buat. Contoh dia, ab'adun, awak kena ingat, ab'adun ni, tadi Ustaz cakap tidak. Berkaitan dengan ab'adun, kalau dia terlupa, dia kena sujud sahwi. Contoh dia apa Ustaz? Yang berkaitan dengan tahiyat awal. Tak kisah baca tahiyat awal ke, duduk tahiyat awal ke, semua berkaitan dengan ab'adun. Apa lagi? Doa kunut. Okey, yang ini. Boleh faham jelas? Apa maksud ta? Ta tu tidak perlu sujud sahwi kalau terlupa. Kalau tak buat. Okey, itu adalah hay'atun dengan ab'adun. Boleh? Boleh ya anak-anak? Boleh? Ini adalah antara soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Okey, dalam soalan-soalan ni awak boleh buat sampai habislah sekali. Awak boleh scan QR code. Contoh awak nak tahu soalan mana, sirah. Awak scan QR code dan awak keluar jawapan. Cuma siapa yang rasa dia tak boleh nak scan QR code pun dia tak boleh, dia boleh berbengkel bersama Ustaz. Ustaz dah cakap dah sebelum semalam, apa dia? Awak boleh sertai bengkel. Sama ada ni, okey, awak nak join seminar pada 26 Oktober pada tahun 2025. Okey, hari Ahad pukul 8.30 pagi sampai 2 petang sahaja. Subjek seminar dia apa Ustaz? Ini ulang kaji. Akidah ke, sirah ke, adab ke, bahasa Arab ke. Ini adalah subjek ulang kaji yang Ustaz akan bagi teknik mudah untuk kamu. Ini contoh dia, 26 ini tarikh untuk
Yang dah dekat dah pun. Ustaz hanya hadkan berapa orang? Ustaz hanya hadkan seramai 50 orang sahaja. Okey, 50 orang je. Siapa yang nak bersemuka 50 orang. Ustaz sekali lagi QR code. QR code apa? QR code soalan. QR code soalan nanti awak beli buku tu, nanti awak boleh scan QR code tu. Okey, kalau tak sempat nanti awak tengok dalam rakaman. Nanti Ustaz akan bagi rakaman. Okey. Ni adalah 26 Oktober tahun 2025. Ada lebih kurang 2 minggu lagi. Siapa sahaja yang rasa dia berminat, dia boleh join. Ini termasuk nota ringkas. Bukan soalan tadi Ni adalah nota ringkas yang awak mungkin dah ada. Siapa yang seminar dengan Ustaz mungkin dia dah ada. Tapi yang ini Ustaz akan buat detail lagi. Siapa yang pergi seminar dengan Ustaz tu ada juga. Tapi Ustaz yang ini mungkin Ustaz akan detail lagi. Sebab apa? Sebab Ustaz nak lebih mendalam. Boleh beli kat mana? Buku tu. Nanti bagi tahu ibu dan ayah awak. Okey, bagi tahu saya nak beli buku. Nak beli buku mana? Buku tadilah. Buku yang Ustaz cakap tadi. Okey, ni seminar pecutan terakhir dan bengkel teknik menjawab soalan. Tadi Ustaz cakap tadi. Ini adalah seminar pada berapa bulan? 26 hari bulan 10 2025. Ni adalah RM RM55. Okey. Saya dah ada bukunya. Okey, seterusnya seminar ibadah dan jawi UPKK pada 29 hari bulan 10 2025. Okey, yang ini RM15 je atas talian. Okey, atas talian. Okey, maksudnya dia dia adalah secara online. Okey, Ustaz dah cakap dah. Setiap dua ni ada rakaman. Awak boleh tengok balik. Okey, seterusnya bengkel menjawab soalan UPKK menggunakan buku, bukan soalan biasa UPKK. Siapa yang rasa dia nak soalan tu, awak boleh tengok balik. Okey, awak boleh bagi tahu Ustazah Alia. Okey, Ustazah, saya nak buku. Okey, nanti Ustazah akan postkan buku yang kita bincang tadi. Okey, buku yang kita bincang tadi. Okey, satu lagi yang berkaitan dengan siapa yang rasa dia nak join. Ni bulan 11 semua. Ustaz akan bincang soalan sebelum awak masuk periksa. Awak periksa bila? 17 hari bulan 11 2025. Ni peperiksaan sebenar awak, betul? Okey, ni adalah peperiksaan sebenar awak pada 17/11/2025. Tadi bulan 10. Okey, yang ini seminar ni adalah bulan 10. Okey, siapa yang rasa yang dia nak join online pun boleh. Dia nak boleh, kalau dia nak datang ke section 13 pun boleh. Ataupun dia nak duduk, dia nak just online je. Dia tak boleh datang sebab jauh. Okey, boleh. Tak ada masalah. Ustaz, kalau rasa awak nak datang, kalau dia duduk dekat tempat lain, contoh Selangor dia duduk Gombak ke, dia duduk Rawang ke, ataupun dia duduk Kelang ke, so dia boleh datang ke section 13. Sebab apa? Ataupun dia duduk KL ke, section 13 Shah Alam. Okey, section 13 Shah Alam. Ni bulan 10. Dia, kenapa awak perlu datang? Sebab senang. Kalau datang bersemuka, kalau awak tak faham, awak boleh tanya terus. Ustaz, macam mana ibu bapa saya kalau saya duduk jauh? Ibu bapa awak boleh pergi. Area section 13 ni macam-macam ada. Ada area mall, ada perpustakaan. Perpustakaan dekat section 13 memang cantik. Okey, dia bertingkat, dia ada beberapa tingkat. Awak boleh pergi dekat perpustakaan tersebut. Boleh duduk. Ibu ayah awak boleh duduk kat situ. Sebab tak lama, pukul 8.30 pagi hingga 2 petang sahaja. Okey, boleh. Ibu ayah awak boleh duduk kat situ sementara awak datang seminar bersama Ustaz. Ataupun nak boleh pergi mana? Boleh pergi dekat Air Mall Shah Alam. Ataupun awak boleh nak round-round dekat mana? Upin Ipin ada juga. Okey, boleh. Tak ada masalah.
Situ semuanya ada. Ustaz, bulan 11 ada ke Ustaz? Yes, ni ada bulan 11. Bulan 11 adalah bengkel menjawab soalan menggunakan buku soalan biasa-biasa. Ustaz dah cakap tadi awak periksa 17-11. Betul? Hari Isnin. Yes, dekat Shah Alam. Tapi untuk bulan 11 ni online macam ini. Cuma bukan semua boleh masuk. Cuma bukan semua boleh masuk. Okey, untuk yang bulan 11 tempatnya kat mana? Nanti Ustaz akan maklumkan. Dia memang section 13. Nanti Ustaz akan maklumkan lokasi dia dekat mana. Sebab dia memang section 13 Shah Alam. Cuma lokasi dia nanti Ustaz akan maklumkan. Okey, yang itu untuk bersemuka. Siapa yang rasa dia nak online? Untuk bulan 10 tadi seminar. Bulan 11 ni adalah awak jawab soalan menggunakan buku, bukan soalan biasa-biasa. Awak beli buku tu dulu, awak jawab kat rumah. Nanti bulan 11 kita bincang satu persatu setiap hari pada tarikh berikut. Akidah, adab, ibadah, jawi, sirah, bahasa Arab. Ustaz bincang semua. Yang tadi, yang kat Shah Alam tu, dekat Shah Alam tadi, yang ini, yang kat Shah Alam tadi, seminar. Yang kat Shah Alam adalah seminar. Tapi, lepas awak datang seminar Ustaz, kita akan, bulan 11 tu, Ustaz akan guna buku soalan Ustaz buat tu, kita akan bincangkan dekat mana? Dekat webinar. Bengkel tapi online. Awak masuk pada setiap malam ini. Yes, hari ini adalah seminar percuma terakhir ke? Ya, betul. Ini adalah seminar percuma terakhir. Nanti kalau awak rasa berminat, awak boleh. Ustaz, kalau saya nak pilih salah satu subjek boleh? Boleh. Awak rasa awak lemah bahasa Arab, ambil bahasa Arab je. Cuma yang untungnya, siapa yang ambil semua, asal dia RM72 kalau semua 6 subjek. Tapi kalau awak ambil semua satu package, awak akan dapat dengan harga RM60 untuk bulan 11 ni. Yang ini sahaja. 5 sampai 14-11. Saya tak boleh pergi sebab saya kat Melaka. Boleh, tak ada masalah. Awak kat Melaka pun awak boleh. Sebab online. Ustaz, kalau saya rasa yang ini section 13 saya tak boleh, awak boleh masuk online. Boleh. Awak boleh join secara online. Awak sama ada awak pilih awak nak section 13 ke awak nak atas talian. Cuma awak bayar dekat Ustazah. Nanti awak bayar dekat High Fikir punya RM55. Dapat semua ni 4 subjek. Lepas tu kalau awak nak tambah lagi ibadah dan jawi. Dan kalau awak rasa untuk 2 bulan ni je. Bulan 10 dan bulan 11. Lepas tu dia dah habis. Peperiksaan dah habis. Dan semua yang awak buat ni adalah awak akan dapat rakaman. Semua akan dapat rakaman. Kalau awak datang sini, yes, nanti awak nak ulang kaji balik, awak akan dapat rakaman. Ustaz, jawi, yes, ibadah dan jawi ni pun akan ada rakaman. Ustaz, yang semua ni pun awak boleh tengok rakaman balik. Tapi rakaman hanya untuk siapa? Siapa yang join. Okey, seminar dan bengkel ini sahaja. Boleh jelas anak-anak? Jelas? Jelas? Jelas. Kat mana section 13? Kat mana section 13? Area section 13. Cuma tempat nanti Ustaz akan bagi maklumkan semula. Tapi dekat mana? Dekat section 13 Shah Alam. Siapa yang berminat, dia boleh hubungi siapa? Dia boleh hubungi nombor ini. Okey, nombor mana? Dia boleh hubungi nombor ini. Ni. Ni Ustazah Alia. Awak boleh ambil, terus ambil nombor Ustazah Alia. 011-6162-1367. Ustaz, ada ke? Ada apa? Ada apa anak-anak? Okey, ni adalah Ustazah Alia, isteri Ustaz. Apa? Section apa? Belajar macam mana? Belajar, study macam mana? Ada lagi ke bulan 11? Tadi Ustaz cakap,
bulan 10 dan bulan 11. Bulan 10 ulang kaji semua subjek. Bulan 11 ulang kaji guna buku soalan yang kita bincang tadi. Ada 2. Okay, so bila awak dah masuk seminar, awak masuk bengkel menjawab soalan pula. Macam mana nak jawab soalan kalau soalan ni tanya macam ni? Boleh? Jelas? Yang penting awak beli buku tu dulu. RM37. Siapa yang nak beli buku pun awak boleh hubungi Ustazah Alia 011616211367. Maksud dia Ustaz ada ke kat bengkel tu? Ustaz lah yang mengajar. Ustaz yang mengajar semua. Bengkel tu pun Ustaz mengajar, seminar tu pun Ustaz mengajar. Ustaz yang mengajar, bukan orang lain. Okey, Ustaz yang mengajar. Okey, bahasa Arab ada warna ke? Bahasa Arab ada warna juga. Ada semua. Ada semua yang Ustaz akan ajarkan kepada kamu. Boleh? Jelas? Boleh Jelas anak-anak? Ya, iya betul. Boleh? Okey, jelas. So, saya rasa ada apa-apa soalan? Okey, satu lagi, siapa yang berminat? Okey, dia boleh terus pergi ke mana? Pergi ke ni High Fikir punya page. Dekat YouTube ada High Fikir punya page. So, bila awak tengok YouTube, awak boleh tengok ini adalah seminar-seminar dan webinar percuma yang Ustaz dah bagi dekat kamu. Ada yang UPKK, ada PSRA. Siapa yang rasa dia nak PSRA, dia boleh tengok balik PSRA. Siapa yang dia rasa dia nak tengok UPKK, dia boleh tengok balik UPKK. Dalamnya semua ada dalam ini. Dan awak boleh tengok, awak pergi je dekat High Fikir dan awak boleh subscribe terus. Okey, ada 8 video kat dalam tu. Awak boleh subscribe. Ustaz tak ada TikTok. Okey, High Fikir tak ada TikTok lagi. Cuma sekarang ni ada dekat YouTube, awak boleh pergi dekat YouTube. Awak boleh skip dan awak boleh rewind balik. Tak ada masalah. Boleh anak-anak? Okey, boleh? Boleh subscribe sekali. Okey? So, boleh? Sampai sini dulu untuk hari ini. Okey, ini adalah webinar terakhir, percuma yang terakhir. Okey, untuk hari ini dan esok. Dan awak boleh tengok apa? Dan awak juga boleh tengok rakaman semula. Boleh Okey, hari ini dengan esok ada semalam dengan hari ini. Okey. TikTok tak ada. Tak buat lagi. Okey, High Fikir tak buat lagi. Nanti kalau dah ada nanti Ustaz maklumkan. So awak boleh tengok balik rakaman untuk semalam. Nanti Ustazah Ali akan bagi untuk semalam dan hari ini pun Ustazah Ali akan postkan balik dalam grup seminar tu, webinar dan seminar. Nanti awak tekan link tersebut ataupun awak boleh terus pergi ke High Fikir. Awak boleh tengok terus. Boleh? Awak boleh tengok balik rakaman untuk semalam dan hari ini. Boleh? Jelas anak-anak? Jelas? Okey, so saya rasa sampai sini dulu untuk hari ini. Dah lama dah. Okey, so kita akhiri kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi pada minggu. Kita akan jumpa lagi pada bengkel seminar dan bengkel. Bagi yang serasa dia nak berjumpa Ustaz, kita boleh berjumpa pada seminar nanti. Kita akan belajar dan juga bengkel pada malam sebelum peperiksaan sebenar UPKK. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi dekat bengkel dan seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.